selain program vaksinasi percuma ini, kita ada juga program seperti jualan rahmah, kita ada jualan makanan, kita ada pameran booth. Jadi masyarakat datang ke sini, mereka dapat menikmati aktiviti di sini. Bersama untuk program kali ini adalah daripada Rakyat First, Kelab Komuniti TZA, daripada Hub Komuniti Pandan, MPAG dan GLTS, Global Law Thinker Society, iaitu NGO antarabangsa, turut serta dalam program kali ini. Untuk tahun depan, kita nak buat di setiap daerah Selangor. Ini kita punya tujuan. Kerana bila negeri itu maju, rakyatnya memahami apa itu kasih sayang. Macam mana nampak kasih sayang itu menyantuni haiwan dan menjaganya dengan baik. Seperti kita tengok negara Turki, bagaimana dia menjaga haiwan di Bandar Istanbul. Kita harap satu hari nanti negeri maju seperti Selangor ini seperti di Istanbul.